Samsung Buds 3 FE dah pun keluar. Sekali keluar dengan Samsung S25 FE. Memang betul, bila ada FE je, kedua-duanya harga mestilah murah. Tapi persoalan dia, adakah berbaloi dengan harga yang murah? Jom aku ceritakan. Kita nak tengok ada apa dalam kotak. Yang pertama, kita koyak dulu seal dekat atas ni. Getah telinga saiz kecil dan besar kau akan dapat sekali. Yang paling penting sekali, Samsung Buds 3 FE warna putih premium. Okey, bukan warna putih biasa, tapi memang nampak premium putih dia. Dekat bahagian bawah ada charging Type-C dan juga ada button untuk korang connect earbud ni. Yang membuatkan lagi premium, bila aku buka je earbuds macam ni, automatik dekat phone Samsung akan keluar Samsung Buds 3 FE. Kalau katakan kau nak control earbud ni, tak susah pun. Nampak tak? Dekat sini pun dah ada. Tak payah nak masuk dekat apps lagi dah. Kalau tak suka suasana bising dekat luar, kau boleh ambil ANC mode dekat sini. Untuk audio ada 360 audio dan juga ada equalizer kau boleh set up dekat sini. Earbuds control. Benda ni sebenarnya nak mudah faham. Kau tak payah control earbud menggunakan phone lagi. Hanya perlu menggunakan jari sentuh-sentuh saja dekat earbud. Contohnya, belah kiri aku letak Google, belah kanan aku letak interpreter. Kau boleh answer call, boleh decline call dan macam-macam lagi dekat sini. Earbud kau tercicit. Jangan risau, dekat sini ada Find My Earbud, tapi dia sekalikan dengan earbuds, dengan cincin dan juga phone aku sekali dekat sini. Sekarang aku nak bahasakan dia pula. Hey Google, what's the weather in Kajang, Malaysia? Okay, nampak? Dah keluar dah. Cuaca untuk Kajang, Malaysia hari ni. Ini contoh kalau aku tak pakai suara, aku picit saja earbud belah kiri. Okey, nampak? Dia tetap keluar juga sebab aku dah buat shortcut dekat situ. Sekarang aku tunjukkan contoh, aku picit earbud dekat belah kanan. Nampak tak? Dia akan keluar shortcut untuk interpreter dekat sini. Yang paling best sekali, aku nak adjust volume, tak payah gunakan phone. Aku sentuh saja dekat earbud, nampak? Boleh naik volume, okey? Boleh turun juga. Sentuh je dekat earbud, dah selesai masalah ni. Jadi sekarang ni dah pun lengkap ekosistem FE aku. Earbuds aku dah ada, phone pun aku dah ada. Yang tak ada, ring sahaja. Tapi ring ni bukan FE, ring ni adalah Samsung ring yang biasa sahaja. Namun macam biasalah, apa pendapat korang? Baik beli tak Samsung Buds 3 FE ni ataupun nanti kejap?